Assalamualaikum, salam sejahtera semua. Selamat datang ke Dedok My Channel. Dekat tangan saya ni ada satu barang yang mana wife saya beli melalui Shopee. Beli dekat Shopee. Ini adalah barang elektronik barang elektronik, iaitu telefon. Bukannya smartphone, telefon lama ni yang mana ayah saya akan pakai, sebab dia tak apa nak reti guna smartphone. Jadi dia nak pakai telefon yang lama. Alright. Jadi video ni saya buat salah satunya untuk rakam sebagai pembuktian lah. Kalau kita beli barang elektrik atau elektronik ni, sebaiknya kita rakam supaya video ni boleh jadi bukti sekiranya kita dapat barang yang rosak. Okey, jadi mudah lah nak claim nanti. Alright, jom kita buka terus. Ni telefon jenama Nokia, tapi saya tak tahulah ori ke tak. Nokia. Itu dia. Nokia 105. Dia punya kotak pun dah koyak dah. Ni Nokia made in Vietnam. Saya rasa bukan original ni. Saya rasa bukan original, tapi boleh lah, harga dia memang murah. Yang ni kami beli, harga dia termasuk dengan postage tak sampai RM40, ataupun RM40 lebih sikit macam tu lah. Siapa yang nak beli, anda boleh tengok link dalam video description, saya letak kat situ lah. Memang murah lah, tak sampai RM50. Jadi kualiti, saya tak expect lah kualiti yang orang nak kata okey tak okey, harga pun murah kan, janji boleh pakai, okey lah. Alright, apa kita dapat tengok dalam kotak ni? Kita dapat telefon. Cik ya telefon ya. Nokia. Okey. Dia memang case dia semua ni plastik, jadi memang ringan. Saya pegang ni sangat-sangat ringan. Comel je kan, kecil lah. Dalam ni ada apa lagi? Tengok dia bagi adapter charger dia. Adapter charger dia jenis ni memang untuk Malaysia punya lah. Adapter berapa watt? 5 watt. Tak sampai. Output 5 volt 550 mA. Jadi tak sampai 5 watt lah, bawah 5 watt lah. Tapi dia punya bateri ni kecil. Okey, dalam ni ada apa lagi? Tengok. Dia bagi bateri. Bateri yang dia bubur dalam plastik macam ni, dan quick guide. Alright, jadi kita terus buka lah bateri ni. Cuba pasang tengok. Biasanya bateri yang main ni ada sikit lah, bukannya tidak langsung Kita boleh test tengok. Bateri 1020 mAh, 3.7 volt. Nokia. Ori tak ori saya tak pasti lah, tapi dia memang murah lah ni. Okay, yang ni ada color. Telefon ni ada color 30 lebih. Telefon yang ada color, tapi dia bukannya 5G lah. Kamera pun tak ada kan, telefon je, semata-mata telefon. Boleh call, boleh SMS, boleh lah main game-game simple dalam ni. Jadi nak buka bateri dia, kita kena buka case dia. Nampak tak? Ni kena buka kat sini. Okey, buka macam tu. Lepas tu ni konektor bateri pasang di sini Okey, lepas tu tutup balik. Nak on dia kat sini. On dia dekat button ni, tekan lama-lama. Biasanya kita tekan lama-lama baru dia on. Ada torchlight kat atas torchlight. Tempat cas dia jenis micro USB. Okey lah,
Kurang-kurangnya dia dah pakai micro lah. Tapi kalau dia pakai type C lagi cantik lah. Micro boleh lah. Telefon murah je kan. Tak set lagi masa ni. Ada lampu Ada lampu. Ada lampu dan ada color. Okey, walaupun resolution dia rendah ni, adalah color. Language. Mak guna berjaya saya pakai ni. Oh, tak ada pula bahasa Melayu no. Tak ada ambil dah English. Select ni. Tengok Oh, boleh tekan tengah ni. Oh, button ni boleh atas, bawah, kiri, kanan. Dan boleh tekan jam. Sekarang ni pukul apa? Sekarang ni pukul 7 10 minit PM. Okey, date hari ni 6 bulan 5 2025. Okey. Dah tengok ni dual SIM Dia support dual SIM tu. No SIM card. Bukan kaleng-kaleng jugalah, walaupun kecil molek macam ni, support dual SIM tu. Okey. Ini SIM card saya tak bawa lagi lah. Kena jumpa ambil SIM card daripada telefon ayah saya lama. Okey, kalau kita tengok kat sini dia ada apa? SMS, torchlight, on torchlight tengok. Tu jalan, tutup. Boleh lah, ada jugalah fungsi tambahan torchlight. Biasanya smartphone lama macam ni memang dia bagi macam ni kan. Style lama ni dia bagi torchlight. Lagi apa lagi? Radio. Radio kena sambung dekat headset. Headset dia bagi tak? Tak ada lah. Kotak ni memang dia tak bagi headset lah. Adalah harga murah je. Calculator nak guna macam mana ni? Macam tu. Snake Tetris. Game ni banyak juga. Ada free trial pula. Game kena beli. Yang free ni pun kena beli. Bahaya. Handphone macam ni sebenarnya bahaya juga. Biasanya kalau beli ni sekali dia tolak toy prepaid ke apa kan, kena tengok. Ni yang ni je tak payah beli. Strike kena beli. Sky Gift kena beli. Ninja Up Ninja Up pun kena beli. Yang free game dia yang ni saja lah. Snake Zinzia. Snake Zinzia. Tu dia. Ni bring back nostalgia. Zaman dulu ni lah game yang paling best. Tapi handphone ni ada color kot. 30 lebih lah. Ada color. Saya dulu memang expert lah main Snake ni. Dulu lah kan, masa telefon yang belum ada smartphone lagi ni. Telefon ni lah yang kita guna untuk main game. Alright. Game ada lah. Ada game lagi apa lagi? Tone. Ada 2 SIM card ni. Dia suruh pilih lah SIM card satu bunyi macam mana. Okey, dia punya ni paling kuat dah ni. Ringing volume dah paling kuat dah.
sikit je. Dia punya ringtone sikit je. Alright, itulah sebuah sedikit perkongsian saya ni, rakaman video ni. So far alhamdulillah telefon ni sampai dekat tangan saya dalam keadaan yang sempurna. Tengok macam tak ada calak apa, cuma ada habuk sikit. Habuk tu biasalah. Kotak dia mungkin lah ada habuk sikit. Jadi so far condition okey, elok. Cik molek je. Pegang pun sonok lah. Macam tu. Ini tak payah risau ni. Tak payah risau jatuh pecah skrin. Skrin dia ni plastik ni, tahan. Cuma dia senang calak. Dia senang calak tapi dia tahan. Payah nak pecah. Okey. Dan satu lagi, dia ada mekanisme kalau jatuh kuat sangat dia akan terbuka dia punya casing bateri ni, dia tercabut. Biasanya macam tu kan. Jadi memang tak lasak lah. 2 SIM card lah. Boleh pakai 2 SIM card. Mantap. Saya cabut bateri, kena on balik. Alright. Nokia 105. Nokia 105. Ada color, polyphonic, boleh dual SIM. Nak apa lagi kan? Okey lah, 30 lebih je. Siapa yang berminat kot nak pakai second phone ke, ataupun mungkin parent anda macam parent saya, macam ayah saya kan, dia tak suka smartphone, dia suka phone macam ni. Ni pun bateri tahan lama. Boleh check out link pembelian dalam video description. Jadi sekian saja untuk video kali ini. Terima kasih semua kerana menonton. Assalamualaikum. Bye bye.